Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni kita nak buat udang masak kunyit. Okey, ni bahan-bahan dia. Bawang 2 biji hiris, halia 3 inci hiris, 5 ulas bawang putih hiris, cili padi merah, cili padi hijau. Okey. Ni udang 8 ekor, letak garam dengan kunyit. Udang harimau. Okey, kita masuk bawang putih, halia. Ni letak kemudian. Okey, biarkan garing sekejap. Bahan-bahan lain, kita tambah lagi serbuk kunyit, iaitu white pepper, lada sulah, lada putih, asam keping sekeping. Okey, ni dah garing. Kita masuk udang. Cepat merah dah. Okey, jadi kita jumpa balik. Kita masukkan ni serbuk kunyit, serbuk lada putih, asam keping. Kita letak air sikit. Okey, biarkan dia merenyes sekejap. Letak garam sikit. Tadi dekat udang tu letak garam dah. Okey, jadi kita jumpa balik. Okey, kita letak sos tiram sikit. Okey, kita masuk ni cili padi. Okey, jadi masaklah. Jadi kita jumpa balik. Okey, udang masak kunyit, masak atau masak kuning dah masak daripada masak apa kita. Selamat mencuba ya resepi ni, simple je. Okey.
Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.